Mana Ustaz? Di BTC. Buat apa hari ni? Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Korang sihat? Kembali lagi video kali ini. Alright guys, hari ini adalah hari sekian lama selesai kita belum sorry Okay, sebenarnya video ini video kita orang nak pergi naik train di majlis berbuka puasa tempat kerja. Okay, geng abah-abah. Naik kereta, dagak jakung. Jadi hari ini sebenarnya kita orang ada majlis buka puasa. Sebelum ni biasanya buat tempat kerja je. Kali ini sebabkan arahan bos suruh buat kat luar. Jadi sebenarnya kita orang boleh je pergi daripada tempat kerja tu pergi sendiri, sebab dekat je dalam 5 ke 7 minit je. Tapi disebabkan tempat yang kita nak pergi ni PWTC, dekat situ memang crowded, dekat dengan Sunway kan. Jadi benda tu sangatlah jam, dan parking pun kita orang tak biasa parking dekat sini. Jadi kita orang berpakat, geng abah-abah lah, semua ni bapak-bapak semua, dan ada je yang tak lagi, ada yang bawa anak, ada yang tak bawa anak. So aku tak bawa anak, so saja je pergi naik train, saya saja ambil kenangan. So kita orang ambil gambar kenangan. Tiba pakcik tu kat belakang pun tengok juga. Kita orang pergi naik train, senang, turun dekat PWTC, terus kita orang sampai dekat sini, masing-masing lapor dah nak berpuasa, tapi kita orang sampai awal sangat. Semua ada yang bawa anak ya. So kita orang ambil meja paling dekat dengan kambing, sebab semua dia suka kambing. Orang sampai semua. So kita orang booking dalam 5 meja. Dekat sini sebenarnya tempat hall yang luas. Dia macam Dewan PWTC tu dekat hall kat luar, bukannya hotel. Tapi dia set up sebagai buffet. So dekat sini banyak lah makanan-makanan. Kita ada kambing. Kambingnya sedap gila. Dia ada buat 2 sos black pepper dan satu lagi apa ingat, ada buah yang sangat banyak. Korang rasa seramai-ramai orang tu tak habis pun buah ni. Makanan semua ada, aiskrim, ada nasi kandar, nasi Arab dulu patutnya. Ini nasi kandar. Lepas tu ayam dia best gila, crispy sedap. Ada abang balik, ada macam-macam sup, semualah. Tapi boleh katakan aku banyak jugalah biasa pergi buffet. Boleh katakan kali ini sangat sedap, dan boleh katakan rate dia 8/10 lah. Jadi korang boleh lah try, tapi harga dia agak mahal lah, RM128 sekepala tak silap aku. So korang boleh lah try dekat PWTC, dekat hall bawah tu. Dia banyak tempat tau. Dekat PWTC tu banyak Dewan Seri lah, apa restoran apa lah. Tapi kita orang try dekat sini. Carilah logo-logo yang korang nampak ni. Okay, itu saja, bye.